Di Spanyol ada satu tempat nama dia Medina. Kita bukan nak sembang kosong dengan korang Haniah. Medina Sidonia. Tempatnya adalah di Spain. Sebenarnya banyak lagi nama tempat di Spanyol menggunakan bahasa Arab. Sini saya tunjukkan pada korang. Tarifa bersempena dengan nama Tarif bin Malik. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang tentera pengintip yang bawa bersama 400 pasukan nak pergi tengok keadaan Spanyol sebelum umat Islam nak masuk. Waktu itu di Spanyol dikuasai oleh kerajaan Visigoth. Lepas tu Gibraltar, ini bersempena dengan seorang panglima perang iaitu Tariq bin Ziyad. Perkataan Gibraltar diambil bersempena dengan Jabal Tariq ataupun pergunungan Tariq. Semasa umat Islam waktu itu nak pergi serang kerajaan Visigoth, itulah tempat yang Tariq bin Ziyad mendarat ataupun tempat kawasan yang dia nak mula berperang. Cerita-cerita berkaitan dengan sejarah Andalus ni boleh baca dalam buku ni, 800 tahun pemerintahan Islam di Iberia. Sangat detail ceritanya dalam buku ini. Wow, tengok tu. Wow. Kalau dah 800 tahun Islam memerintah Eropah, mesti akan ada banyak pengaruh dan budaya Islam kat sana. Nak tahu lebih, boleh lah kita pakat baca buku ni kan. Sangat informatif.